Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza nak menunjukkan pada anda semua yang Zaza nak buka bungkusan pasta yang Zaza beli daripada Dherb, Datuk Ali Shukri. Okey. Ada nama minyak wangi Wak Doyok. Ada dua jenis. Satu wanita punya, satu lelaki punya. Okey, jom tengok Zaza nak buka. Okey, sebelum tu Zaza nak bagi tahu. Zaza pernah dapat hadiah cabutan bertuah daripada artis Wak Doyok ni. Tu. Menang cabutan bertuah. Wak Doyok ambil nama Zaza dan Zaza dapat hadiah hamper. Alhamdulillah. Okey. Okey, jom sama-sama dengan Zaza mau buka bungkusan minyak wangi yang dibeli daripada Datuk Seri Ali Shukri. Dia live itu untuk jual minyak wangi. Okey, ini bungkusan pertama. Wah, adik Goris dah menang juga. Mana tahu rezeki kan. InsyaAllah. Okey, adik Kak Goris dah menang juga. Mana tahu rezeki Zaza. Okey. Yang ini untuk lelaki. Bolehlah bagi pada husband Zaza. Okey. Yang satu lagi ni untuk Zaza. Okey, nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dekat sini pun adik Goris dah menang juga. Bau pun dah wangi dah. Okeylah. Kita tengok apa keputusannya sebentar lagi. Alhamdulillah, Zaza dapat ucapan terima kasih. Okey, ni yang Zaza punya minyak wanginya. Jom kita buka. Nak tengok isi dalam dia. RM159 harga dia tulis kat situ. Okey. Ini minyak wanginya.